Assalamualaikum. Ini video sebenarnya tadi adalah part 2. Saya cakap kat sini sudah tambah lagi bila kita jaga solat fardu tu kan. Solat ibadah fardu macam solat 5 waktu pada awal waktu lah. Berpuasa bulan Ramadan lah kan, sebab fardu kan. Barulah bersabar dalam puasa sunat pula. Lupa juga untuk sabar menunaikan zakat dan menunaikan haji. Sebab kita ni takkan pernah dipersia oleh Ar-Rahman. Ar-Rahman yang maha pemurah kan. Dalam buku ni dikata terus ada sabar menjaga amalan fardu dan amalan sunat. Dia cakap kat sini kita kena bersabar juga jaga kita punya kesempurnaan tabiat kita. Jika kita bersabar jika kita ikhlas dan sabar, maka nanti kena syurga. Istimewa untuk kita lah yang baca buku ni kan. Saya yang baca buku ni, saya cakap balik kan. Mungkin versi saya sendiri sebab tak boleh tunjuk buku ni sebab hak cipta terpelihara. Kita suka angle juga. Sabar menghadapi takdir Allah. Hukum dia wajib. Tapi kita wajib bersangka baik pada Allah. Takdir yang Allah tetap kepada kita ni adalah takdir yang baik. Dia cakap molek-molek belaka. Maksudnya tak ada yang buruk, tak ada yang tak elok ataupun tak cantik lah macam tu. Kalau buruk pun itu pada pandangan manusia diuji lah, tak ada tu. Kalau tu 100% baik. Sebab apa? Sebab Allah ni maha baik. Masya Allah. Ghafurullah. Nampak tak ni apa? Ghafurullah. Itu boleh ni pada. Okay, kita next surah. Jadi 4 minit lah. At least 4 minit lah kan. Ni nak bagi analogi lah.
untuk kita diuji dengan ujian refleksi. So, kita jadi kebaikan jika kita sabar dan redha.